Okay, pagi ni teringin nak makan bihun goreng tapi apa yang ada je lah So mula-mula sekali kita masukkan minyak, panaskan minyak, kemudian masukkan bawang merah dan bawang putih. Kemudian kacau sampai dia garing, kemudian tolak tepi bawang-bawang tu. Masukkan 2 biji telur. Telur ni ikut suka hati hampa lah, nak bawa banyak mana pun. Kemudian kacau-kacau sampailah telur tu masak. Baru kita campurkan dengan bawang tadi. Okey, campur. Dah elok subati, masukkan air. Air ni ikut suka. Kemudian masukkan kicap. Okey, kicap ni nak habiskan nanti macam tak berapa nak ni sangat lah. So kita masukkan sos cili. Okey, sos tiram. Okey, bila dah masuk sos tiram yang banyak, kita tak payah bubur garam dah sebab dah masin. Okey, memandangkan dia tak cukup hitam, saya tambahkan lagi kicap. Okey, kita tambahkan sampailah dia hitam sikit, kemudian kita kacau sampai dia sebati. Bila dah sebati sikit, kita boleh masukkan kita punya bihun yang kita rendam tadi. Alright, bila dah ni kita kacau lah sampailah air tu dia kering. Kalau rasa macam bihun tu masih keras, boleh tambahkan air lagi sikit. Okey, kemudian kita dah boleh hidang lah. Tu dia hampa sedap ni. Lepas tu saya suka makan dengan telur rebus. Ni telur rebus. Okey, tengok tu. Sedap. Lepas tu satu set dengan ayam teh panas, memang sedap.